Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Rahman, seperti biasa kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi tuan-tuan, insya-Allah sama-sama kita niat dulu menuntut ilmu Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Sama-sama ikut Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita tuan-tuan dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk kita membahaskan berkaitan dengan kelas sambungan kita berkaitan dengan ilmu fardu ain. Untuk malam ini tuan-tuan, kita akan masuk kepada tajuk baru, iaitu perbahasan berkaitan dengan rukun iman yang kelima, iaitu beriman kepada hari kiamat. Okey, alhamdulillah, sebelum ni kita dah masuk kepada rukun iman yang keempat, beriman kepada Rasul. Lepas tu kita ada bahas sedikit berkaitan dengan sejarah Nabi, okey, sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah untuk hari ini tuan-tuan, kita akan masuk kepada rukun iman kita yang kelima. Kita nak hampir kepada bahagian akhir Kita nak menghampiri ke bahagian akhir perbahasan berkaitan dengan ilmu tauhid, iaitu tinggal dua je. Yang pertama rukun iman yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang kedua, beriman kepada qada dan qadar. Lepas habis tu, kita akan masuk kepada terus kepada slot yang baru ataupun ilmu baru, iaitu ilmu fiqh. Okey, baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sedikit pendahuluan tuan-tuan. Untuk perbahasan ilmu fardu ain kita akan belajar 3 ilmu. Yang pertama, kita akan belajar akidah, akar daripada perbahasan ilmu Islam, dan kemudian kita akan bahas berkaitan dengan ilmu fiqh. Ilmu fiqh cerita berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan khususnya berkaitan dengan ibadah. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tasawuf, berkaitan dengan hati. Nanti kita akan melihat secara mendalam bila mana kita masuk dalam perbahasan ini. Baik. Jadi untuk malam ni, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kejap ya. Saya pergi kepada slide yang utama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, berkaitan dengan rukun iman tuan-tuan. Rukun iman semua sekali ada 6. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan juga qada dan qadar. Untuk sebelum ni kita dah habis bahas berkaitan dengan beriman kepada Allah, sifat 20, kemudian beriman kepada malaikat, kemudian kepada kitab, rasul, dan insya-Allah hari ni kita akan pergi kepada beriman kepada hari kiamat. Baik.
Jadi kita akan terus pergi kepada rukun iman yang kelima, iaitu beriman kepada hari kiamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Sekejap. Alright. Untuk rukun iman yang kelima, hari ini beriman kepada hari kiamat, kita akan pergi kepada plot yang pertama, iaitu tanda-tanda kecil hari kiamat, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan pergi kepada plot yang pertama, iaitu tanda-tanda kecil hari kiamat. Kemudian sebelum tu, kita nak pergi kepada perbahasan apakah yang dimaksudkan kiamat. Kenapa namanya qiyamah? Okay? Kenapa namanya kiamat? Baik, dinamakan hari. Kenapa dinamakan hari kan? Sebab kerana semuanya siang, tiada lagi malam. Kenapa namanya hari? Kenapa namanya kiamat? Sebab pada hari tersebut, kenapa dinamakan itu hari? Kerana pada hari tersebut dia tidak ada malam, tuan-tuan. Akan ada siang sahaja pada hari tersebut. Sebab tu dinamakan, disebut sebagai yaumu, yang maksudnya hari. Baik, dan kenapa dinamakan sebagai kiamat? Okay, dalam bahasa Arab sebut qiyamah. Kenapa? Kerana nombor satu, qiyamah tu teman-teman, qiyam tu maksudnya bangun. Pernah dengar perkataan qiyamul lail? Qiyamul lail, qiyam dengan maksudnya bangun. Lail maksudnya malam. Qiyam, bila sebut qiyamah maksudnya bangun. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan qiyamah? Kenapa namanya begitu? Kerana pada hari tersebut bangunnya manusia daripada kubur menuju ke mahsyar. Hari tersebut adalah hari kebangkitan, hari bila mana manusia dibangkitkan kembali, bangun. Maka disebut sebagai qiyamah kerana bangunnya manusia daripada tidur, bangunnya manusia daripada kubur dan kemudian menuju ke mahsyar. Manakala yang kedua adalah bangunnya hujah-hujah. Sama ada hujah itu hujah kepada kita ataupun hujah daripada kita. Baik. So jadi bangunnya hujah-hujah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dengan maksudnya teruban iaitu pada hari kiamat tersebut akan ada hujah-hujah yang mungkin kita akan kena batang hidung kita. Hujah-hujah daripada orang lain yang akan mengatakan bahawasanya kita ni salah, kita ni buat jahat, kita buat itu dan ini. Baik, akan bangkitnya hujah-hujah daripada orang lain terhadap diri kita, ataupun kalau orang itu baik, maka akan bangunnya hujah-hujah yang mana akan membela dia pada hari tersebut. Baik, maka itu dinamakan sebagai hari kiamat. Kemudian yang kedua, apakah yang wajib kita yakini tentang kiamat? Baik, wajib meyakini hari kiamat pasti akan berlaku dan dunia yang fana binasa ini akan berakhir. Bila kita sebut tentang hari kiamat, tuan-tuan, maka wajib untuk kita ini meyakini bahawasanya benda tu, hari tersebut, hari kiamat pasti akan berlaku, dan dunia yang kita sedang duduk sekarang ini, siapa yang tengah duduk dekat kursi, siapa yang tengah duduk dekat depan laptop, tengah duduk dekat depan handset, tengah melihat, semua yang berada dalam dunia ini, berada dalam rumah, semuanya akan binasa. Wajib kena yakin bahawasanya suatu hari nanti semua yang kita lihat ini semuanya akan binasa dan kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. So ini cerita yang best, tuan-tuan. Ya, betul. Ada kawan kita sebut tadi, masya-Allah, cerita yang tak sabar nak dengar. Okey, cerita akhir zaman, tuan-tuan. Ini cerita berkaitan dengan akhir zaman. Baik, dia kalau dalam apa kita kata, dalam ceramah tu dia ada satu slot tentang akhir zaman tu je. Tapi best lah kan, dalam kelas Fardhu Ain ni kita ada slot begitu. Kita akan pergi kepada satu persatu lah tanda-tanda hari kiamat tu. Okey, tapi secara ringkas insya-Allah. Baik. Sebelum kiamat berlaku, adakah terdapat tanda-tandanya? Okey, maka ada persoalan di sini. Kita ni tak tahu bila kiamat dan bila hari kiamat itu berlaku. Adakah sebelum hari kiamat itu berlaku terdapatnya tanda-tanda yang menunjukkan hari kiamat akan berlaku? Okey, ada tak tanda-tanda dia? Jawapannya, sebelum berlakunya hari kiamat akan berlaku tanda-tanda. Baik, dan tanda-tanda tersebut dibahagikan kepada dua. Ada namanya tanda-tanda kecil dan ada yang disebut sebagai tanda-tanda besar. Okay? So tanda-tanda kecil tu adalah tanda-tanda awal sebelum hadirnya qiyamah. Manakala tanda-tanda besar adalah tanda-tanda yang sangat dekat menuju kepada akhir zaman ataupun menuju kepada hari kiamat itu sendiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, insya-Allah untuk hari ini kita akan pergi kepada tanda-tanda kecil. Introduction dia, tanda-tanda kecil semua sekali ada 30. Okey, tanda-tanda kecil kiamat semua sekali ada 30. Baik, kita akan pergi kepada satu persatu insya-Allah. Saya ringkas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, untuk yang pertama,
Okey, baik. Yang pertama, perutusan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir dan wafatnya baginda. Ada satu hadis yang baginda Rasul sebut bahawasanya bu'aithu ana wasa'ah kahatain. Aku diutuskan bersama dengan kedatangan kiamat seperti dua jari ini. Baginda mengisyaratkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya macam ni lah. Nabi tunjuk bila mana disebutkan kepada para sahabat, aku dan kiamat itu diutuskan. Okey. Aku ini diutuskan bersama dengan kedatangan kiamat seperti dua jari. Dua jari itu adalah jari telunjuk dan yang pertama adalah jari telunjuk, yang kedua adalah jari tengah. Baik. Dengan maksud yang lebih mudah faham bahawasanya Nabi Muhammad dengan hari kiamat tu sangat dekat. Okey? Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dia punya syarahan dia sedikit. Perutusan Nabi adalah tanda pertama bermulanya era akhir zaman. Bila Nabi lahir, itulah tanda pertama, tanda kecil yang pertama sebenarnya ini menuju kepada era akhir zaman. Dan tiada Nabi selepas baginda dan kewafatannya juga termasuk tanda awal kiamat yang kecil. Maka Imam Nawawi pun menyatakan bahawa jarak antara zaman baginda dan kiamat itu sangat hampir, hanya tinggal amalan dan penantian saja. Okey, baik. So zaman Nabi Muhammad dah berlalu tuan-tuan 1446 tahun yang lalu. Baik. Dan kita berada di dunia akhir zaman sekarang ni. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Moga Allah pelihara kita daripada segala fitnah yang berlaku di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik. Okey, itu untuk yang pertama. Tanda-tanda yang kedua. Apa tanda yang kedua dia? Ya, penaklukan Baitul Maqdis di Palestin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. So jadi apa nama tu, ada hadis daripada Sahih Bukhari menyebutkan hitunglah 6 perkara menjelang kiamat, dan pengakhiran hadis tersebut disebut tentang penaklukan Baitul Maqdis. Baik, penaklukan ini berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an sekitar tahun 16 Hijrah. Ini menandakan bahawasanya fasa tanda-tanda kiamat yang kecil telah pun bermula sejak zaman para sahabat. Okey, maksudnya orang Islam berjaya menawan ataupun apa kita kata memerintahlah pada zaman tersebut. Dia start zaman yang kita dapat perintah ataupun kita dapat menawan Baitul Maqdis pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab tahun 16 Hijrah. So, zaman dulu kita dah takluk dah Baitul Maqdis. Bermaksud itu bermulalah tanda-tanda kiamat kecil yang kedua. Baik, kemudian tuan-tuan, nombor 3. Nombor 3, berlakunya wabak taun. Dalam hadis mafhum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan taun adalah satu bentuk azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang dia kehendaki. Namun ia menjadi rahmat kepada orang yang beriman. Baik. Daripada syarahan hadis tersebut dapat kita gambarkan bahawasanya wabak taun ni melanda Syam pada tahun 18 Hijrah. Tadi berapa tadi? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Siapa yang ada pen ataupun siapa yang ada pensel boleh tulislah boleh tulis catatan. 16 Hijrah penaklukan Baitul Maqdis. Manakala wabak taun pernah berlaku pada zaman 18 Hijrah. Wabak taun ni pernah berlaku pada tahun 18 Hijrah. Maksudnya selepas penaklukan Baitul Maqdis tu 16 Hijrah, 2 tahun lepas tu 18 Hijrah berlakunya wabak taun. Dahsyat terbang. Wabak taun yang melanda pada zaman tu sangat dahsyat. Berlaku dekat Syam ketika itu sampai Sayyidina Umar keluarkan perintah supaya kalau orang yang berada di Syam tu dia ada tiga buah negara, Jordan, Palestin dengan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, di area sekitar situ Jordan, Palestin dengan apa itu? Siapa yang ingat lagi tu boleh bagi tahu? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Lubnan dekat area situlah dia ada 3 negara tu. Dulu panggil Syam, sekarang dia dah pecah jadi 3 Okey, baik. Jadi tuan-tuan sahabat penonton yang dikasihi sekalian, jadi wabak taun pernah melanda pada ketika itu sampai Sayyidina Umar mengarahkan ataupun mengeluarkan perintah, jangan siapa yang berada dekat Syam jangan sekali-kali keluar daripada Syam ini, dan siapa yang berada di luar Syam jangan sekali-kali masuk ke dalam negara Syam tersebut. Okey, baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Maksudnya dahsyat lah. Syam tu kan besar kan. Dia bukan macam Malaysia ni kecil. Okey tuan-tuan Baik. Macam zaman Sayyidina Umar perintah dulu pun dah dapat hampir 1/3 dunia. Maksudnya dahsyat lah. Baik. Negara Syam pun dah besar, campur dengan Jordan dan sebagainya.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey tuan-tuan So itu yang berlaku dah. Oh Syria, lagi satu Syria Lagi satu Syria kan. Baik, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey. Alhamdulillah. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, yang keempat, tanda-tanda kiamat kecil yang keempat adalah semakin ramai orang kaya dengan harta melimpah ruah. Okey. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okay. Dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya tidak akan datang hari kiamat sehingga harta melimpah ruah. Hingga seorang lelaki keluar dengan membawa zakat hartanya tetapi tidak ada seorang pun yang mahu menerimanya. Difahami tuan-tuan hadis tu? Mafhum hadis ni nak bagi tahu bahawasanya akan sampai satu ketika tersebut bahawasanya iaitu ada zakat, maksudnya harta terlampau mewah ataupun semua orang di ketika itu orang Islam terlampau mewah, terlampau kaya. Nak katakan kekayaan itu sampai kepada tahap bahawasanya ada orang yang keluar, lelaki lah, biasanya yang bayar zakat yang lelaki kan. Lelaki keluar untuk membawa duit zakat ni nak bayar, tapi sampai tahap tak ada orang yang boleh terima. Sebab semua orang kaya, tak ada orang miskin. Okay? Dan ketahuilah tuan-tuan bahawasanya zaman ni pernah berlaku ketika dahulu, iaitu pada zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz. Okay? Baik, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dan benda ini akan terjadi lebih dahsyat pada akhir zaman menjelang keluarnya Imam Mahdi. Okay? Maksudnya zaman dulu pun dah pernah berlaku dah perkara ni. Satu ketika ada satu kawasan, satu tempat diperintah oleh umat Islam yang mana orang lelaki bila dia keluarkan zakat tak ada orang boleh terima sebab semua orang kaya. Baik, subhanallah. Dan perkara itu pernah berlaku dulu tuan-tuan. Baik, dan perkara itu akan lebih dahsyat lagi pada zaman selepas Imam Mahdi muncul nanti. Baik, yang kelima, tanda kecil kiamat yang kelima, sekejap kita tukar slide. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, okey tuan-tuan. Yang kelima, sekejap. Alright, baik, muncul fitnah. Okey, muncul fitnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Muncul pelbagai fitnah. Yang pertama, fitnah yang pertama adalah waktu pagi beriman, petang menjadi kafir, lah. Baik, ini yang bawah tu dia dekat bawah tuan-tuan dan petang beriman, pagi esok menjadi kafir. Okey, ini kat bawah. Sekejap saya ubah sikit tu tidak keliru. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Sekejap. Dia sebenarnya sambung tu sekejap Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, betul. Okey, minta maaf tuan-tuan. Okey, baik. Okey, apa yang berlaku fitnah akhir zaman ni? Apa yang muncul ataupun wujud ataupun munculnya pelbagai fitnah? Pagi orang tu beriman, petang orang tu kafir pula tuan-tuan. Ada hadis yang sebut akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Seorang pada pagi hari beriman tetapi pada petangnya menjadi kafir. Okay, Imam Ibn Hajar dia menyebutkan dalam peristiwa ini, iaitu hadis tersebut, zaman fitnah pemikiran, ada syubhat, ada syahwat, di mana akidah orang mudah goyah. Ia berlaku melalui media, pendidikan dan dakwah liberalism moden. Baik, tak mustahil tuan-tuan, zaman sekarang ni ada banyak sangat pemikiran, dan benda ini ataupun hadis yang disebutkan ini, iaitu orang beriman, pagi dia iman, pagi masuk Islam, petang keluar daripada Islam. Pada waktu apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, petang masuk Islam, pagi keluar daripada Islam pula. Maksudnya nak bagi tahu pada zaman tersebut, zaman yang disebutkan ini, segala media-media, segala perkara-perkara membentuk pemikiran manusia. Maka pemikiran manusia sampai kepada tahap bahawasanya apa kita kata? Terpengaruh, rosak dan sebagainya, sampai kepada tahap bahawasanya orang itu bila mana pagi dia beriman, petang dia akan murtad balik. Baik. Dan perkara itu tak mustahil, dan hari ini pun kita lihat bahawasanya iman teman-teman, seseorang itu bila masuk Islam ataupun beriman, imannya goyah, imannya tidak padu, tidak mencengkam dengan baik. So banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Baik, asbab daripada inilah bagaimana yang baginda Rasulullah SAW sebut, maka itulah yang berlaku pada zaman ini. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan Sayyidina Uthman. Pembunuhan ini adalah fitnah besar pada zaman sahabat yang membuka
tirai perpecahan umat dan peperangan antara sesama Muslim, termasuklah perang Jamal dan perang Sifir. Kalau tuan-tuan baca sejarah Nabi kan, ataupun sejarah para sahabat, ada satu waktu yang Sayyidina Osman kena bunuh. Okey, Khulafa' Rasyidin ni ada 4 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Yang tak kena bunuh 4 orang ni, yang tak kena bunuh cuma Sayyidina Abu Bakar je. Sayyidina Abu Bakar wafat atau meninggal dunia disebabkan ada, yelah kita kata dah berlanjutan usia. Manakala Sayyidina Omar, Osman dengan Ali, ketiga-tiga ini semuanya kena bunuh. Okey, maksudnya mati dibunuh lah, bukan kerana mati sebab tua dan sebagainya, penyakit ke apa, tak. Okey, jadi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Osman antara salah seorang yang difitnah kemudian dibunuh. Maka ini menunjukkan bahawasanya berlaku perpecahan, tirai pembukaan berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam ketika itu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dan kemudian yang ketiga adalah berlakunya peperangan. Hadis sebut, janganlah kiamat terjadi kecuali banyak pembunuhan. Baik, zaman ini kita menyaksikan peperangan besar, ada peperangan kecil, termasuk perang dunia, peperangan Timur Tengah dan konflik akhir zaman. Banyak hari ini. Tak pun tengok jauh-jauh, tengok saudara kita yang berlaku di Palestin. Itu pun peperangan. Baik, so adakah boleh kita ni untuk menyangkal bahawasanya hari kiamat masih jauh lagi? Baik, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Baik, yang seterusnya, yang ke-6, muncul para dajjal, iaitu pendusta yang mendakwa menjadi nabi. Okey, ada disebutkan dalam hadis sahih Muslim, Abu Dawud, akan muncul di kalangan umatku 30 pendusta besar, semuanya mengaku bahawa mereka adalah nabi. Baik, dalam syarahan hadis disebutkan bahawasanya antara yang telah muncul iaitu antaranya Musailamatul Kadzab. Sebelum ni kita pernah dengar tuan-tuan, kalau dengar apa nama tu, kalau baca sirah kan, lepas Nabi wafat ada seorang tu nama dia Musailamatul Kadzab. Dia mengaku bahawasanya dirinya adalah nabi, walaupun tuan-tuan karakter dia ni apa kita kata, orang-orang sekitar tu dia tahu. Ada orang-orang yang follow Musailamatul Kadzab ni, ada orang yang follow, dia tahulah Musailamah tu dia kadzab, dia tipu sebenarnya. Dia bukan nabi pun, dia nabi palsu je. Ada orang tahu, tapi dia follow juga. Okey? Baik, maksudnya nak bagi tahu tuan-tuan, dahsyatlah fitnah akhir zaman. Baik, walaupun orang tu kadang orang tu dah tahu dah benda tu jahat, tapi dia buat juga. Baik, itu yang berlaku. Kemudian ada yang lain, Al-Aswad Al-Ansi, Mirza Ghulam Ahmad, dan ramai lagi pada era moden. Dan kita kalau tak tengok jauh pun, kita tengok kat Malaysia. Tengok kat Malaysia pun dah dahsyat tuan-tuan. Baik, bukan sekadar mengaku nabi, ada pula yang mengaku dirinya Tuhan tak? Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Moga Allah pelihara kita daripada segalanya. Okey. Baik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Baik. Ya, dalam TikTok tak ada slide. Okey, baik. Kalau tuan-tuan nak tengok slide, dia ada dekat, dia kena masuk link lah, link dalam Google Meet kita. Baik, kemudian tuan-tuan, nombor 7. Nombor 7, keluar api dari Hijaz. Okey, nombor 7, keluar api dari Hijaz, iaitu daripada bagaimana Nabi SAW sebutkan bahawasanya kiamat tidak akan terjadi sehingga keluar api dari tanah Hijaz yang menyinari leher-leher unta di Busra ataupun di Syam. Okay, dalam syarahan sebut telah berlaku pada tahun 654 Hijrah, tahun 1256 Masihi. 1256 Masihi, zaman dulu lah. Okay, di Madinah, letusan api besar selama sebulan yang disaksikan hingga ke Syam. Baik, maksudnya benda ni pernah berlaku dulu pada tahun, kalau nak catat boleh catat, 654 Hijrah. Okay, pernah berlaku pada tahun 654 Hijrah. Sekarang dah tahun 1446. Manakala dulu pernah berlaku 654 Hijrah. Letusan api berlaku. Dekat mana ni? Kat Hijaz. Dekat Madinah. Okay. Baik, Hijaz tu dia merangkumi sekali lah dekat area Madinah dengan Mekah tu, Hijaz lah tu. Baik. So dia berlaku tu, baik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, disaksikan hingga ke Syam. Maksudnya api tu, letusan yang berlaku tu disaksikan sampai ke Syam lah. Baik. Kemudian, seterusnya nombor 8. Pergi kepada nombor 8. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Okey, nombor 8. Zina dilakukan secara terang-terangan sehingga perbuatan zina dilakukan di jalan pada waktu siang tanpa ada seorang pun yang menghalangnya.
Baik, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang berlaku tuan-tuan. Nabi SAW sebut akan datang kepada manusia satu zaman di mana zina dilakukan secara terang-terangan. Zina merupakan dosa besar, okay, yang Allah janjikan azab, okay, kepada mereka yang berzina, malah dikenakan hukuman hudud kepada orang yang melakukan zina ini. Akan tapi di akhir zaman akan ada zaman yang bahawasanya zina ni diperlakukan secara terang-terangan. Yang paling kita kata serius lah, okay? Kita terkejut kan. Benda ni berlaku terang-terangan, lepas tu tak ada orang pun yang nak tegur benda tu. Baik. Zina kini berlaku secara terbuka, bahkan di media sosial. Norma zina dianggap biasa dan manusia tidak lagi mencegahnya. Okay? Nak katakan bahawasanya tuan, benda tu sampai kepada tahap dia macam menjadi normalisasi. Okay? Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita tengok contohlah kan, okay, mungkin orang dulu-dulu kalau dia orang nampak ada orang minum air dalam keadaan berdiri, minum air dalam keadaan berdiri tu macam dosa besar contohnya lah kan. So dia suruh duduk, dia suruh budak-budak tu duduk, minum air duduk. Okay, tapi kalau zaman kini kadang-kadang ada orang tengok budak-budak, okay, dia tak menyuruh untuk duduk. Maksudnya perkara-perkara yang ghalib, perkara-perkara yang biasanya dibuat pada zaman dahulu tu, benda tu dicegah, benda tu dihalang, tak boleh buat apa semua. Dan tak mustahil pada akhir zaman benda tu tak dihalang pula. Benda-benda yang jahat, benda-benda yang buruk tak dihalang. Macam berlakunya kerenah ataupun perkara begini, iaitu zina akan berleluasa sampai kepada tahap benda tu dah jadi normalisasi. Na'udzubillah. Moga kita dijauhkan daripada zaman ini tuan-tuan, sangat menakutkan. Baik, kemudian nombor 9. Nombor 9, riba dilakukan secara meluas. Baik, akan datang suatu masa tidak ada seorang pun yang tidak memakan riba, dan jika tidak memakannya pun akan terkena debunya. Okey, hadis sudah dahsyat kalau faham betul-betul. Maksudnya riba dilakukan secara meluas, maksudnya semua orang makan. Semua orang kena makan riba. Maksudnya terpaksa, tak boleh buat apa dah, tak boleh cegah, tak boleh lari. Mesti ada something ataupun terkena juga. Dan disebutkan dan jika tidak memakannya pun akan terkena debunya. Kalau kita tak makan, kalau orang tu zaman tu dia tak makan riba sekalipun, confirm dia akan kena juga, kena debunya, maksudnya kena something. Baik, dan hari ni riba menjadi sistem dalam ekonomi moden, perbankan, pinjaman dan urusan jual beli kini tidak dapat lari daripada riba. Okay? Kita pergi mana-mana tempat yang menggunakan apa kita kata teman, perbankan yang konvensional, okay, bukan Islamik punya bank, maka confirm akan terikat dengan riba. Okay, orang yang dia tak fikir halal dan haram, confirm dia akan ambil ni yang yang konvensional. Okay, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, sebab dia tahu bahawasanya dia akan dapat investment sikit, akan dapat harta sedikit daripada bank tersebut, komisen dan sebagainya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, kita kalau fikir betul-betul halal dan haram terupan, kita akan ambil bank yang Islamik punya lah, yang ada Islam punya. Jadi kalau anda nak buat bank, pastikan ambil yang Islamik. Kalau yang yang terlepas dah, yang dah terlepas, anda boleh tukar kepada Islamic banking. Okey, kemudian 10. Nombor 10, arak diminum secara berleluasa. Okey, dalam hadis menyebutkan bahawasanya umatku akan meminum arak dan menamakannya dengan nama lain. Umat aku akan minum arak dan akan menamakannya dengan nama lain, tuan-tuan. Masya-Allah. Maksudnya ada zaman, barangkali zaman sekarang dah ada, tuan-tuan, benda tu arak sebenarnya, tapi dia tak panggil arak lah, dia panggil benda lain. Okey, nampak macam halal, nampak macam boleh minum, tapi bila minum memabukkan. Baik, contohnya minuman keras, alkoholik dan seumpamanya menjadi budaya hiburan, bahkan dikomersialkan dan dianggap sebagai gaya hidup. Seolah-olah benda tu macam jadi normal, benda yang kita kata gaya hidup dah. Okey, baik, itu tanda-tanda kiamat kecil nombor 10. Nombor 11, berlumba menghias masjid dan berbangga dengannya. Okey, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. Okey, sekejap.
Ada masalah kan dalam live? Kejap tuan-tuan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ada masalah ke tuan-tuan dalam live? Sekejap, kalau ada masalah sekejap Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oh lah, ada masalah lah. Boleh nampak ustaz tak tuan-tuan? Not eligible. Boleh nampak. Boleh nampak Nampak. Alhamdulillah, boleh nampak Ustaz. Okey. Boleh nampak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kejap. Baik. Kena apa? Kena restrict sikit. Okay, tak apalah. Mungkin nampak ada apa? Ada tepi-tepi tu ke apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, tak betul kan? Okey, sekejap. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, kita sambung perbahasan kita seterusnya. Jadi nombor 11. Tanda-tanda kiamat nombor 11 adalah berlumba-lumba menghias masjid dan berbangga-bangga dengannya. Baik. Dalam hadis disebutkan bahawasanya tidak akan datang hari kiamat sehingga manusia berbangga dengan masjid-masjidnya. Okey? Baik. Tidak akan berlakunya kiamat sehingga manusia berbangga dengan masjid-masjidnya. Syarahan menyebutkan bahawasanya masjid di Mina indah. Hari ini anda boleh tengok pergi mana-mana masjid, kita akan lihat orang ataupun manusia, orang Islam sendiri, mereka rebut-rebut nak bina masjid, kita kata apa, berlumba-lumba lah. Istilahnya berlumba-lumba nak kata masjid saya yang paling cantik berbanding dengan masjid lain. Baik. Masjid tu dibina indah, walaupun seindah macam mana pun masjid tersebut, tapi tetap kosong daripada jemaah dan roh ibadah. Masjid cantik, tapi roh ibadah ataupun kehadiran jemaah itu tidak seperti keindahan masjid tersebut. Maka tumpuan manusia akhir zaman menumpukan lebih kepada seni bina, bukan kepada isi dakwah yang perlu di dalam masjid tersebut. Okey? Baik, dan itu benda yang berlaku di akhir zaman ini, tuan-tuan. Baik, termasuk diri kita juga. Termasuk diri kita, tuan-tuan. Kita cermin diri kita dengan maksudnya kita pun antara orang-orang yang tidak memenuhkan masjid itu. Baik. Na'udzubillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey? Baik. Ni nak bagi tahu bahawasanya hari ini ramai orang yang berlumba-lumba menghias masjid berbanding dengan berlumba-lumba untuk hadirkan ramai jemaah di dalam masjid. Padahal yang utamanya adalah dakwah. Tapi yang diutamakan benda lain pula, iaitu penghiasan masjid. Baik, itu tanda-tanda kiamat kecil nombor 11. Kemudian kita pergi kepada nombor 12. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nombor 12, masa dirasakan semakin cepat. Masa dirasakan semakin cepat. Kiamat tidak akan datang sehingga waktu menjadi singkat. Okey? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya kiamat tidak akan datang sehingga waktu menjadi singkat. Maksudnya masa terasa cepat berlalu, hari terasa pendek dan keberkatan waktu hilang satu. Satu bentuk azab yang lembut yang Allah bagi. Baik tuan-tuan, itu kita akan dapat rasakan bahawasanya setahun sama macam sebulan, sebulan sama macam seminggu, seminggu rasa macam sehari, sehari rasa macam sejam. Okey? Baik, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sejam rasa macam seminit. Baik, dan kita punya seminit tu kadang-kadang kita hari ni tuan-tuan macam seminit kan, tapi rasa macam sesaat je, kejap je. Pernah berlaku tak? Maksudnya rasa tak dalam kehidupan kita ni? Okey, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. So itulah yang berlaku di akhir zaman, masya-Allah. Masa terlampau cepat rasa, terlampau rasa pendek sangat, dan keberkatan waktu tu hilang. Ya Allah, ya Rahman Rahim, kurniakanlah kepada kami semua keberkatan masa selama kami hidup. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu nombor 12 tuan-tuan. Masa terasa semakin cepat. Kemudian tanda-tanda kiamat kecil yang ke-13. Maksiat bermaharaja lela sehingga turunnya azab antara ramai yang ditenggelamkan ke dalam bumi, diubah wajah dan dilempar batu. Baik, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Maksiat nombor 13 ni maksiat bermaharaja lela. Maksudnya ramai orang buat maksiat. Macam tak ada apa-apa je.
Macam benda tu benda yang boleh buat relax je. Padahal benda tu benda yang kritikal. Baik, dalam hadis disebutkan bahawasanya akan ada di umat ini, akhir zaman ini, orang yang bermalam dengan hiburan, orang yang bermalam dengan wanita, dengan muzik, dengan araknya. Lalu Allah akan timpakan azab ke atas mereka dengan ditelan bumi, diturunkan batu dan diubah rupa mereka menjadi monyet ataupun kebarangkalinya khinzir. Okay? Itu apa yang dalam hadis sebut. Maksudnya apabila maksiat itu tidak dicegah, sebab hari ini alhamdulillah tuan-tuan, kita ada mungkin unit-unit daripada pejabat agama kan, yang mungkin mencegah lah, kita kata apa, penguat kuasa kan, yang mungkin mencegah orang daripada melakukan kemaksiatan. Ada orang lagi, masih ada lagi zaman ini masih ada lagi orang yang ingin mencegah kejahatan. Baik, akan menjadi kerisauan kita tuan-tuan bila mana tak ada lagi orang yang nak cegah kejahat. Kita pun tak nak cegah jahat, orang semua tak nak cegah benda jahat. Semua nak buat benda baik kan. Maksudnya semua ajak benda baik, tapi benda jahat siapa nak cegah? Orang yang buat jahat tu, tak ada siapa yang nak cegah dia daripada melakukan kejahatan. Padahal Allah sebut dalam Al-Quran, ya'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, yanhauna 'anil munkar, cegah orang daripada melakukan kemungkaran. Baik. Dan zaman ini adalah zaman di mana apabila maksiat itu tidak dicegah, orang tu tak, apa kita kata, manusia tidak mahu lagi, ataupun orang yang beriman, orang yang Islam tidak mahu lagi untuk mencegah kemaksiatan. Maka disebabkan itu Allah timpakan azab yang berat. Ini bukan metafora, ini bukan bahasa apa kita kata teman, majaz, benda-benda yang umpama, tidak, tetapi azab yang benar-benar berlaku dan akan berulang sebagaimana kaum yang terdahulu. Kalau anda pernah dengar kisah yang terdahulu, kaum-kaum yang terdahulu, ada banyaknya kaum-kaum yang terdahulu Allah timpakan azab kepada mereka secara direct, terus bertukar menjadi kurdun, terus bertukar menjadi monyet. Okey? Ada zaman dulu, ada dalam Quran. Kisah-kisah Al-Quran ada menyebutkan tentang Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ashabus sabti, okey, golongan ataupun umat-umat sabat, yang mana mereka ini disebabkan langgar perintah Allah, maka Allah tukarkan mereka kepada kera. Okey, baik, dan tak mustahil perkara itu akan berlaku pada zaman akhir zaman ini. Nombor 14, kejahilan semakin meluas dan ilmu diangkat dengan kematian ulama. Kadang yang teruban, setiap minggu, setiap bulan, kadang-kadang tiba-tiba lalu dekat Facebook kan, lalu kat Facebook kita lah, Instagram apa semua kan, ulama meninggal. Okey, ulama meninggal, ulama hebat meninggal dunia. Okey, tengok lagi, ada lagi meninggal, insya-Allah. Maksudnya teruban, Allah Subhanahu Wa Taala bila mana berada di akhir zaman, okey, yang mana kejahilan, orang-orang umat-umat akhir zaman ni makin jahil, sebab ilmu tu akan diangkat oleh Allah dengan kematian ulama. Allah tidak menghilangkan, apa kita kata, ilmu itu daripada dada seseorang. Okay, disebutkan dalam hadis, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari dada manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Baik, dan hari ini adalah hari yang kritikal, yang mana setiap masa kita akan dengar kematian-kematian para ulama yang hebat-hebat, yang mungkin dapat mengubah masyarakat, tapi meninggal dunia teman-teman. Baik, apabila ulama meninggal, umat akan hilang dia punya rujukan. Akhirnya manusia akan melantik orang yang jahil sebagai pemimpin agama mereka. Orang tu orang tak pandai agama pun, tapi dilantik orang yang nampak macam okey je kan, so lantik. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Baik, na'udzubillah, moga Allah pelihara kita daripada perkara ini. Baik, jadi nak kata tuan-tuan, bila mana Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad yang menjadi cahaya kita pada hari ini, yang menjadi cahaya ataupun penurut jalan kita pada hari ini daripada kegelapan kepada cahaya, adalah para ulama yang mereka ini sangat tahu tentang selok-belok agama, dunia dan akhirat. Maka perlu seseorang itu untuk merujuk para ulama. Tapi hari ini tuan-tuan, ada orang yang tak suka ulama. Okey, ada orang yang kutuk-kutuk dan sebagainya. Baik, kadang-kadang dikutuk oleh orang lain, tapi bila dengar je, kita pun kutuk sekali pula. Padahal kita dengar daripada mulut orang. Kita tak tahu secara direct tentang karakter ulama tersebut. Contohlah ni, benda-benda yang berlaku di akhir zaman ni. Baik. Dan bila apa kita kata? Bila ulama tu Allah wafatkan, okay, Allah meninggalkan, baik, maka ketika itu umat akan menjadi jahil dan akan melantiklah orang-orang yang kita kata tidak berilmu untuk menjadi
apa kita kata pemimpin ketika itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Itu nombor 14. Kejahilan semakin meluas dengan diangkatnya ilmu dengan kematian para ulama. Nombor 15. 15 ni akhir lah teman-teman. Nanti akan datang untuk episod akan datang nanti kita akan sambung nombor 16 sampai 30. 15, terputus tali silaturahim, disebutkan dalam hadis, potongan hadis sedikit, dan terputusnya hubungan kekeluargaan. Baik, dalam hadis yang hadis banyak, cuma pendek dia ada sebut dah tentang dan terputusnya hubungan kekeluargaan. Baik, fenomena pasal keluarga ni sangat ketara. Okey, tengok drama kan. Bila kita dengar cerita, kadang sepupu kita, kadang-kadang orang terdekat dengan kita ke apa ini macam dalam drama ni, putus silaturahim. Dengan dia punya berjauhan dengan ibu ayah dia, kahwin lari, putus hubungan dengan keluarga. Lagi apa lagi? Bermusuhan antara adik-beradik. Sebab apa? Sebab harta je pun. Mak ayah contohnya ayah meninggal kan, meninggalkan harta, lepas tu berebut harta. Lah tak nak bertegur. Antara adik-beradik kot. Tapi tak mahu untuk bertegur. Itu yang berlaku tuan-tuan. Baik, fenomena ini sangat ketara zaman kini. Saudara mara tidak lagi bertegur. Anak memutuskan hubungan dengan ibu bapa. Anak ni, ibu ayah tu pernah menjaga dia. Anak itu tuan-tuan, putuskan hubungan dengan ibu ayah. Dia rasa ada benda lagi penting berbanding dengan ibu ayah dia yang pernah didik dia, yang pernah menjaga dia daripada kecil. Bahkan adik-beradik bermusuhan hanya kerana harta ataupun hasad. Okey, baik, kadang jealous orang, si adik-beradik tu dapat itu, dapat ini. Jealous, tak puas hati. Baik, maka putus silaturahim. Tak nak tegur, okey? Tak ada jumpa. Kebarangkaliannya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nak jatuhkan adik-beradik sendiri. Baik, itu yang berlaku teman-teman. Padahal ada kaitan darah. Tapi yang berlakunya adalah pemutusan tali silaturahim antara kekeluargaan. Baik. Dan hari ini kita dapat saksikan banyak sangat kes berkaitan dengan putus. Macam benda yang putus silaturahim ni. Baik, na'udzubillah. Moga kita punya keluarga keseluruhannya dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan Jadi insya-Allah rasanya kelas kita sampai itulah. Boleh? Alhamdulillah. Sampai itulah kelas kita pada malam ini insya-Allah. Jadi untuk nombor 16 sampai nombor 30 nanti insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan. Okey Kita tak boleh ambil banyak-banyak kan. Dia ambil banyak nanti poneng. Okey, baik. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, rasanya sekadar itu saja tuan-tuan apa yang dapat kita kongsikan kepada anda. Semoga mendapat istifadah dan manfaat yang banyak daripada apa yang cuba kita sampaikan Wallahu alam. Cuma sebelum kita tamatkan majlis kita tuan-tuan, sedikit nak promote lah untuk siapa yang ada join kita punya live kan. Kat sini mungkin ramai orang yang sahabat-sahabat kita yang mungkin join kita punya live setiap pagi tu. InsyaAllah untuk 31 Mei akan datang, kita ada buat kelas khas ataupun kita kata dalam 4 jam lah. Itu khas untuk starter pack ilmu tajwid. Starter pack tu maksudnya siapa yang mungkin baru nak mula untuk belajar ilmu tajwid, sangat sesuai untuk belajar dalam perkara tersebut ataupun dalam kelas tu lah. Nanti boleh daftar lah kelas tu. Okey, baik. Cuma khas kelas tersebut khas untuk ahli VIP. Jadi anda boleh daftar kepada ahli VIP, daftar menjadi ahli VIP terlebih dahulu. Nanti boleh kontak je admin kita. Admin kita yang ada post dalam grup tu. Link-link tu kan. Nanti PM je admin tu. Admin sempoi tuan-tuan Nanti boleh PM je. Nak daftar VIP ataupun nak dapatkan maklumat berkaitan dengan daurah. Ustaz lupa nak masukkan iklan daurah tu dekat dalam kita punya slide ni. Okay, jadi Ustaz promote je lah. Nanti boleh tengok iklan tersebut dekat dalam channel Thailand kita insyaAllah. Okay tuan-tuan Baik. Nanti boleh join. Sebab kelas tu limited edition. Okay, sangat-sangat menarik sebab dia untuk pemula lah. Untuk meningkatkan kita kata semangat untuk belajar lebih mendalam dalam ilmu tajwid. Wallahualam. Rasanya sekadar itu saja tuan untuk kita punya pertemuan pada malam ni. Moga mendapat keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua diberikan perlindungan, peliharaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dirahmati oleh Allah, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Untuk majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.